Kau nak buat apa dengan semua barang ni? Parang ni kita boleh buat macam-macam dalam hutan. Bukan parang ni. Semua barang-barang ni. Cangkul bagai. Mana ada aku buat bakul? Aku bukan cakap bakul. Aku cakap cangkul ni. Cangkul ni. Dengan semua barang ni. Kau nak buat apa? Oh, tak payah ke? Biasa aku tengok orang masuk hutan buat macam-macam apa? Itu kalau tengok kemah dalam hutan tu 3-4 hari. Ini kau juga yang cakap tempat kau tanam tu tak jauh. Kalau tak jauh, tak payah bawa semua ni. Kau ingat senang nak pikul-pikul barang ni dalam hutan? Ada. Sekejap aku ambil. Weh. Apa yang ada? Mangkuk dengan pinggan. Tak dapat aku bayangkan lah macam waktu hutan dengan kau ni. Kau dah nampak budak-budak tu? Bagaimana? Pasti ke budak-budak tu lalu jalan ni? Pasti, Man. Tak ada jalan lain lagi dah, Man. Ini je jalan menghala ke hutan kat bukit tu. Lagipun, rumah ni, rumah antara paling hujung kat kampung ni. Ayam kampung? Bang, ayam kampung tak ada dalam hutan, bang. Ayam hutan banyak. Man, apa kata, Man? Kita berdua je lah masuk hutan, Man. Risaulah aku bawa budak ni. Kau kata, dia yang tanam batu tu? Bang! Ayam hutan, dia tak duduk dalam gua batu, bang. Saya dengar ayam hutan pun saya dah tahu dah. Biasanya ayam hutan duduk dalam semak. Atas pokok. Abang nak berapa ekor? Saya boleh carikan. 6 ekor. Weh, banyak tu. Kita boleh buat kenduri, bang. Jangan! Telinga kau 36. Bila aku cakap, aku tengok betul-betul. Kau diam aja. Lagi kau cakap, lagi aku ngeri. Lebih baik kau senyap ni sebelum tangan Iman tu berdesuk ke pinggang kau. Kau faham tak? Faham. Abang nak 6 ekor. Yang satu masak kari, satu masak kicap, satu lagi masak sup dengan panggang seekor lagi. Yang lagi 2 ekor tak tahu nak buat apa. Yang 2 ekor tu, kau jangan buat apa-apa. Biar aku masak kau dulu, biar 2 ekor tu makan kau. Itu habis cerita. Jom. Kita kena masuk juga ke? Seramnya aku. Buah labu? Kau ni ingat makan je lah. Payah dapat kawan macam kau ni. Aku cakap, aku takut masuk hutan tu. Aku kan ada. Dah, jom. Sebab kau ada lah lagi aku takut. Aku boleh dengar macam-macam. Tapi, kau tak dengar apa-apa. Muka kau selamba je, toya. Dekat sini tak ada. Dekat sungai ada. Apa benda ni tu? Buaya. Janganlah. Jom masuk. Senang untuk aku layan kau. Anak. Ini sebelah ni. Mana budak-budak ni? Sudah. Kau jangan cakap yang kita ni sesat. Kejap lagi lah. Kita dapat batu pemata tu dulu. Lepas tu kita beli buah. Dekat tepi jalan tu banyak jual. Buah apa? Buah lansat. Ya Allah. Dengar ni. Aku kata kalau kita sesat bukan buah lansat. Siapa cakap kita sesat? Belum lagi. Selagi kita nampak budak-budak tu, selagi tu kita takkan sesat. Peta yang aku lukis tu ada dekat luar. Mana dia orang sekarang ni? Tu masalahnya. Aku tak tahu dia orang kat mana sekarang ni. Maknanya kita sesat lah ni. Belum lagi. Kan aku dah cakap, selagi kita nampak budak-budak tu, selagi tu kita... Bukan aku dah cakap tadi ke? Soal aku tumbuk juga muka kau ni, Kang. Kau tengok kalau kita sesat dalam hutan ni, aku tidur sini, aku takkan ampunkan dosa kau dunia akhirat. Berjalan sikit tak larat. Terperih bila ku mengetahui engkau yang ku cintai. La 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 la.
pagi-pagi dah buat sarapan. Nasib baik kau ada rumah. Kalau tak tahulah. Lama aku kat penjara. Tak terasa nikmat tidur dalam rumah. Walaupun kau tak dengar, tapi kau baik. Kalau tak, aku duduk mana? Nak makan kat mana? Nak tidur kat mana? Paman, lama ke kat sini? Saya baru nak kejutkan bang. Dari tadi aku cakap, kau tak... Oh, tak apalah. Tak apa. Sarapan apa pagi ni? Saya tak goreng mie bang. Kita makan biskut je. Ayah ngoncong-comel tak dengar. Nyesal aku tanya. Macam manalah rumah kau ni? Ha? Tak ada satu pun makanan. Macam mana kau boleh hidup? Tingkap tak payah tutup. Tutup pintu je. Lagipun rumah ni tak ada orang nak masuk. Tak ada barang. Aku cakap dengan kau. Satu makanan pun tak ada dalam rumah. Kemah? Saya bagi abang bilik punya besar bang. Abang tak selesa. Abang nak tidur dalam kemah? Serabutlah kepala otak aku ni bila cakap dengan kau. Sebab itulah kau tak ada bini. Tali sabut buat bunyi. Kau jangan banyak cakap. Sekarang ni kau bawa aku pergi dah saling. Sebab aku lapar, aku beluru. Nak makan. Ni, kau nak ke mana? Pergi belakang dapur, ambil papan.